Tarif ialah cukai ke atas barang import yang meningkatkan harga produk asing untuk pengguna tempatan. Dahulu, tarif merupakan sumber utama pendapatan kerajaan, tetapi kini ia melindungi industri tempatan daripada persaingan asing. Tarif boleh mencetuskan perang perdagangan dan memberi kesan kepada ekonomi global. Perdebatan mengenai tarif melibatkan pengimbangan antara perlindungan dan perdagangan bebas. Penyokong berhujah bahawa tarif melindungi pekerjaan dan industri domestik. Pengkritik pula berpendapat bahawa tarif merugikan pengguna dengan harga yang lebih tinggi dan merencatkan pertumbuhan ekonomi global. Memahami tarif adalah penting dalam dunia yang saling berkaitan hari ini. Kerajaan mengenakan tarif untuk melindungi industri domestik dan menangani ketidakseimbangan perdagangan. Dengan menjadikan barang import lebih mahal, tarif boleh menjadikan barang yang dihasilkan di dalam negara lebih menarik. Perlindungan ini penting untuk industri baru atau yang menghadapi persaingan sengit. Tarif boleh mengurangkan import dan mengecilkan defisit perdagangan, menggalakkan pengguna membeli alternatif domestik. Kebimbangan keselamatan negara juga mendorong pengenaan tarif, melindungi industri yang penting untuk keselamatan negara. Tarif boleh menangani amalan perdagangan yang tidak adil seperti lambakan dan subsidi. Dengan mengatasi amalan ini, tarif bertujuan mewujudkan persaingan yang adil, memastikan pengeluaran domestik barangan kritikal, mengurangkan pergantungan kepada pembekal asing. Tarif adalah alat pelbagai fungsi dalam dasar perdagangan. Tarif boleh meningkatkan harga untuk pengguna, mengurangkan kuasa beli, dan berpotensi membawa kepada inflasi. Ia boleh mengganggu rantaian bekalan, menyebabkan kekurangan dan kelewatan. Perniagaan yang bergantung pada komponen import mungkin menghadapi kelembapan pengeluaran. Gangguan ini boleh merebak ke seluruh ekonomi, memberi kesan kepada pelbagai sektor. Tarif balas daripada negara lain boleh meningkat menjadi perang perdagangan, merugikan perniagaan dan pengguna. Tarif boleh menghalang pertumbuhan ekonomi dengan mengurangkan persaingan dan inovasi. Industri domestik yang dilindungi mungkin kurang bermotivasi untuk berinovasi. Kekurangan persaingan ini boleh menyebabkan kegenangan dan mengurangkan daya saing ekonomi keseluruhan. Kos ekonomi tarif adalah ketara dan meluas. Amerika Syarikat di bawah pentadbiran Trump menggunakan tarif sebagai alat dasar perdagangan. Pada tahun 2025, Presiden Trump mengenakan tarif timbal balik ke atas pelbagai jenis barang import. Tarif ini bertujuan untuk menangani defisit perdagangan, memerangi amalan perdagangan yang tidak adil, dan meningkatkan keselamatan negara. Pengkritik berhujah bahawa ia meningkatkan kos untuk pengguna, mengganggu rantaian bekalan, dan mencetuskan tarif balas. Pengecualian untuk industri tertentu menimbulkan kebimbangan mengenai pilih kasih dan penyelewengan pasaran. Tarif tambahan ke atas Kanada dan Meksiko menegangkan hubungan dengan rakan dagang utama. Perubahan kerap dalam dasar tarif AS mewujudkan ketidakpastian untuk perniagaan dan pelabur. Lanskap perdagangan yang sentiasa berubah menjadikan perancangan masa depan untuk perniagaan mencabar. Menavigasi labirin tarif, strategi untuk pengurangan. Rundingan dan perjanjian perdagangan boleh mengurangkan tarif dan menyelesaikan pertikaian. Pelarasan dasar domestik, seperti bantuan kewangan dan program latihan semula, menyokong industri yang terjejas. Kepelbagaian ekonomi mengurangkan kerentanan kepada halangan tarif dalam sektor tertentu. Menggalakkan inovasi dan melabur dalam pendidikan, memupuk ekonomi yang berdaya tahan. Pemantauan dan penilaian berterusan menilai keberkesanan dasar tarif. Semakan berkala memaklumkan pelarasan dasar untuk memastikan tarif mencapai matlamat yang dimaksudkan. Mengurangkan kesan buruk tarif memerlukan pendekatan pelbagai fungsi.